Ramai orang dapat rezeki tapi rezekinya tidak konsisten. Tak selalu datang. Hari ni dapat, besok dapat, lusa dapat, tulak dapat kan. Dan minggu ni dapat, minggu depan tak dapat. Tak konsisten. Jadi bagaimana kita nak suruh rezeki kita ni konsisten, maksudnya sentiasa dapat dan semua. Ini Ustaz akan bagi satu kaedah yang kaedah ni sering dilakukan oleh ulama-ulama. Kalau anda masuk dalam rumah, nak masuk rumah anda langkah kaki kanan. Ingat, langkah kaki kanan masuk rumah. Masuk dalam rumah bagi salam. Kalau ada orang bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang, kalau tak ada orang, tuan-tuan baca Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian jangan lupa baca qul huwallah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali, dan jangan lupa ayat kursi 3 kali. Kalau anda amalkan sentiasa macam ni, tentang keluar rumah, masuk rumah, bagi salam macam tu, dan insya-Allah anda akan dapati bahasanya rezeki anda akan konsisten, dan rezeki dikatakan rezeki itu akan datang ke rumah anda tanpa anda bersusah payah. Insya-Allah kalau anda amalkan, Ustaz doakan semoga rezeki anda sentiasa ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.